Hukum beriah bagi perempuan terpaksa beriah atau atas keperluan bekerja. Jadi kalau dia kata kita kerja LHDN wajib pakai gincu, tipu. Tipu. Dia cakap dah ketua pengarah tak ada kan. Faham lagi. Tipu lah tu. Tapi kalau dia kerja sebagai model, dia kerja sebagai pramugari, itu lain cerita. Yang perlukan make up dan sebagainya. Begini. Kalaulah jabatan-jabatan kerajaan biasa ni sebenarnya tak ada pun syarat make up. Betul tak ni Datuk? Tak ada lah. Ada. Cuma keterampilan orang berjabat. Janganlah mari muka macam musang, muka macam dudu mari kerja. Ingatlah kita nak keluar rumah, atas apa nama sekali pun, atas apa status pun jawatan kita, tak boleh berlebihan. Tak boleh. Saya jawab kita, jabat mana pun panggil, bank negara ke apa, saya jawab sama je. Tak boleh lebih. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kamu nak berhias boleh, tapi jangan berlebihan sampai jadi seperti orang-orang jahiliah berhias. Nampak? Maksudnya kalau kita nak pergi pejabat sikit-sikit saja. Dan yang kita nak lebih di rumah. Dan orang perempuan kata lah, kalau sikit-sikit tak molek benda kamu. Orang perempuan tu hang jadi ni tak make up tu molek dah. Faham? Kalau make up lebihlah molek. Faham lagi? Sebab jenis perempuan ni default setting dia tu mari kilang, memang orang suka dah tengok. Sungguh. Sungguh lah. Orang puang mari muka dia tu kosong, orang gila dah dia. Muka kosong tu. Tak buh susu ni. Tak colek lagi, tak masuk blusher, tak masuk shadow, tak masuk dengan gicu, tak masuk dengan undercoat. Tak masuk lagi. Betul orang puang gitu dah tahu. Orang puang ni dia keluar je. Dia tu dikira macam Lamborghini Ferrari. Kita beli Lamborghini tak payah lagi dah. Benda kedai aksesori nak tambah stiker tak payah. Tu kena hari. Baru kena tambah stiker, kena buh ring sport, kena tinta, kena apa, nak suruh jadi comel. Pun tak comel-comel. Nampak? Orang puang ni macam Lamborghini Aventador. Bom 2000 nak 2 juta sebutir, keluar tu kita ambil tu tak payah pergi kedai dah. Dia punya lampu depan pun lawa, dia punya grey pun seksi, dia punya tombol gear lawa, dia punya steering tak usah cakap lah, dia kau kemah. Semua macam itulah kau puang. Kalau orang lelaki dia macam bizar. Dia banyak tak kena. Keluar tu kena buh stiker ni, dekat isi minyak kena buh gambar orang kecing. Kena gear belakang, kena buat tarik gear, kena tarik stiker gitu pula nak suruh manis. Tu orang lelaki. Kau puang kosong dari make up tu lawa dah. Orang lelaki tak usah kata kosong, make up kau hudung. Tak percaya suruh Datuk kat ricu balik awal. Orang tengok lugar belaka. Jadi kalau awak keluar daripada rumah sikit-sikit sudah memadai. Okey?